Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi kembali lagi dalam Akademi Encik Daniel. Jadi pada malam ini kita nak main game yang sedikit santai, iaitu Solar Punk. Jadi dalam game ni kita tak ada lawan-lawan, kita tak ada tumbuk-tumbuk, okey. Kita hanya menjalani kehidupan yang tenang di sebuah satu, tak pasti di mana ni, sebuah pulau di angkasa ataupun di langit agaknya. Okey. Jadi siapa yang berminat, like, comment and share. Jom kita tengok game ni. Bada-bada-bu, let's go. Okey, jadi untuk permulaan game ni kita boleh karakter lah. Kita boleh change karakter kat sini. Okay, jadi kita boleh change karakter kat sini. Outfit, okay, warna biru lah, cantik. Skin type, kita boleh hitam, putih. Okay, kemudian body type, gemuk. Maksimum gemuk 5. Okay. Hair, okay. Ni kalau nampak lelaki, senang dia, tak ada pilih jantina. Kita boleh terus bagi nampak lelaki, warna hitam. Alright, rasanya ni saja. My world, let's go. Kita create new world. Bayangkan kita di sebuah planet fantasi. My fantasi world. Panjang lah. Okay, kita ambil yang standard je. Create. Invalid world name. Oh, tak boleh. Okay, jadi kita kena pilih satu je nama kot. Fantasi. Okay, baru boleh. Create. Okay, growing raspberry early on is essential for secure a steady food supply. Okay, jadi mempersiapkan berry tu. Okay, ni kita di mana ni? Sepertinya macam baru terbangun dan kita tak tahu tiba-tiba. Okay, view yang sangat cantik di sini, matahari. Itu seperti apa ya? Macam ujung tu nampak macam ada apa tu, macam ada alien. Okay, jadi kalau tengok kat sini, oh, kita macam berada di satu pulau, geng, tapi di langit. Nampak ya, ada awan-awan. Wah, grafik memang sangat cantik lah. Okay, ni rumput-rumput. Oh, matahari, tengok geng. Ni, oh, ni pokok. Oh, cahaya matahari tu bersilau-silau. Oh, okay, sprint. Okay, too hungry to sprint. Kita boleh tekan L shift. Tutorial, collect a berry bush, chop a tree, mine a stone with the pickaxe. Okay, so dekat kanan kita ada objektif. Kiri kita ada beberapa yang kita ni, berries, nyawa, haus ya. Dan di tangan kita, kalau kita tekan F, kita boleh pilih lah quick crafting, stick, axe, hammer, pickaxe, hoe, crafting table, survival guide. So dia adalah item yang diperlukan juga ya di sini. Okay, kalau kita tekan tab, ini kita punya inventory yang ada berada dalam poket kita. Okay, sekarang ni kita nak collect. Okay, berry bush, maybe yang ni. Okay, kita dah dapat berry bush. Ada lagi tak di sekitar ni? Okay, cuba tekan tab. Okay, tak ada kat tab. F, tak ada. So chop a tree. Okay, sorry, kita follow je dia punya objektif. Chop a tree, kita pilih X. Macam mana nak pilih X? Boleh terus ke? Tak. Tak juga. F, ambil X. Tak juga. Macam mana nak ketuk? Okay, macam mana kita nak select
Okey, raspberry. Okey, macam tu. Jadi kita scroll. Kita makan sikit. So, dah makan. Ini X kita. Oh, kalau kita tukar tempat dia. Oh, sama juga Alamak. Astaga. Jatuh ke bawah pula. Oh, tapi terus masuk dalam kita punya inventory ya. Nasib baik lah. Okay, mine a stone. Stone with the pickaxe. Okay, mana stone? Ni ke stone? Ni. Macam berkilat je. Oh, tak. Tu terus ambil. Okay. Ni apa ni? Loot chest. Okay, kita dapat beberapa item. Alright. Sekarang ni mine a stone with the pickaxe. Maksudnya kita kena buat pickaxe lah kan, geng? Okay, kalau pickaxe kat sini stick 8. Okay, jadi kita boleh buat. Okay, kita dah berjaya craft. Okay, ni kita punya pickaxe. Oh, kena tukar. Kena tukar item. Mungkin watermelon juice ni kita letak tepi dulu. Nanti untuk kegunaan. Sekarang ni mine a stone. Okay, adakah stone ni boleh? Okay, boleh. Alright, kita dah dapat 6 stone. Okay, craft a stick in the quick craft menu. Alright, kita buat stick. Okay, dah selesai. Craft a hoe. Okay, kita cukup ya alatan kita. Kita dah craft. Craft and place a crafting table. Plant and water a berry bush. Okay, kita craft juga dah. Okay, dah craft. Kita kena letakkan dia. Kita nak letak kat mana Okay, dah boleh lari ya. Sebab kita dah bertenaga sedikit. Wah, nampak cantik lah ni tepi ni. Kita nak cari pot lah. Oh, ada ayam. Ada ayam. Kok. Oh, unlock animal basic pack in the research table to learn more. Okay. So, kita kena buat table supaya kita boleh unlock lah. Okay, rasanya sini sesuai kot mungkin. Sebab kan ada air, batu pun banyak. Yang ni mungkin kita boleh clear batu-batu ni nanti kemudian. Okay, kita boleh clear kan. Jadi kita buat dekat sini lah Okay, let's go. Okay, ni kita punya. Okay, kena kat sini. Kita buat belakang batu ni lah. Alright, siap. Plant and water a berry bush. Okay, ni untuk ni. Okay, kat sini kita punya ada tools, utilities, resource, seeds, animals, decoration, and all. Okay, sekarang ni plant and water a berry bush. Okay, kita ambil ni. Okay, tak dapat buat ya sebab tak ada wood. Wood kita kurang. Kita pergi dulu ketuk pokok 3, 4, 5. So memerlukan 5 batang. Okay, dapat 4. Allah, dah rosak Kerja tak sempat siap tapi dah rosak. Okay, tak apa. Sekarang ni nak buat ni dulu. Craft. Okay, kita dah ada air untuk buat ambil air. Okay, adakah kita perlu ke sini untuk ambil air? Ya, geng. Alright, kita dah boleh. Okay, sekarang ni adakah pokok tu bush sampling? Tak. Berry bush. This one lah, berry seed. Okay, so kita tanam lah dekat. Must be placed in farmland. Farmland tu kat mana, geng? Setakat ni semua oren. Farmland. Setakat ni semua tak boleh.
Adakah kat atas-atas ni boleh? Tak juga. Ni apa ni, geng? Oh, stick. Okay. Tak boleh, geng. Atas-atas ni pun tak boleh. Farmland. Adakah ada something yang kita tertinggal? Tab tak boleh. Atau kita perlukan sesuatu? Adakah kita perlukan sesuatu? Hammer, build house, bridge stairs, chop tree and destroy building, red oil press hoe. Okay, so kita perlukan hoe. Okay, kita perlu buat hoe. Kita tak ada lagi hoe kan? Oh, dah ada. Okay, so sorry. So kita buat hoe. Alright, so kita kena korek lah. Okay, kat sini. Oh, sini pun boleh ya. Kat rumput ni pun boleh. Kita cuba buat kat sini lah. Sesuai ke dia, geng? Tempat lap ni. Sebab dia terlalu banyak batu. Tapi tak apalah. Ni yang ada kawasan area ni. Okay. Satu. Kita buat lagi tepi ni. Alright. Tepi ni lagi satu. Okay. Satu lagi. Macam lagi cantik kalau kita buat 9 lah. Okay, so lepas ni kita dah ada food supply. Jadi kita takkan matilah kalau kita berjaya tanam. Oh, lupa pula, kita ada 3 je seed ya. Okay, yang ni kita kena pecahkan pakai batu dulu. Alright, okay, kita dapat sand ya rupanya daripada tu. Alright, kita dah ada 3. Jadi kita letak ni berry seed. 1, 2, 3. Okay, seterusnya kita siram. Dia tak ada tunjuk ya siram macam mana. Buat apa nak siram hujan hari ni. Hujan lagi hari ni. Buat apa nak siram. Okay, craft and read the survival guide. Survival guide? So kita kena okay, survival guide. Wood leaf ada. Selesai. Okay, kita nak baca dia. Okay, baca kena atas mana? Choose another object. Okay. Okay, kat sini kita ada survival guide. Essential. Contohnya macam berries ni. In your house, you are protected from thunderstorm. Fully grown plant can be damaged by a thunderstorm if they are not sheltered from the direction the wind. Sebenarnya tahu the time before storm. Okay, so pokok yang dah besar akan rosak kalau kita dekat ribut. Cara paling terbaik dia nasihatkan supaya kita harvest, kita tuai sebelum thunderstorm datang. Seterusnya, you can satisfy your thirst by eating food like berries or drinking fresh water from a rain collector. Okay, kita boleh buat rain collector. Tangga, lush rock. Kita boleh tanggalkan axe atau pickaxe dan sebagainya. Farming, building, airship, elektronik. Okay, basically nanti kita dah boleh buat elektronik. Animals, inventory, ada all. Okay, tak perlu nak baca kan. Build and place a research table. Research table? Yang kita ni bukan research table ke? Alamak, kita dah terletak benda ni kat sini. Jadi kita tak boleh guna table kita. Astaghfirullahalazim, geng. Macam mana ni, geng? Kita dah terguna ni. So kita kena buat lagi crafting table. Astaghfirullahalazim, geng. Okay, kita terpaksa buat lagi crafting table, geng. Okay, dia tak bagi tahu ke ada cara untuk kita boleh pindah? Okay, boleh demolish. Okay, so buku ni dia terapung.
Okay. Allah, survival guide pun kita demolish juga. Okay, kena buat balik lah. Okay, tengok tab. Allah, ada 2. Okay, so ada kat sini ya book kita. So sebenarnya kita tak demolish, ia hanya simpan di dalam inilah, simpan di dalam inventory. Alright, so kita letak balik kita punya crafting table. Letaklah tepi ni. Okay, cantik. Buku tu kita letak kat, takkan buku nak letak kat bawah kan? Okay, tak boleh pula kat batu. Tak sini lah. Okay, sebelah. Okay, dekat. So kita kena. Okay, research table. Oh, this one. Okay, wood dengan cloth. Sekarang ni kita tak ada cloth. Macam mana kita nak dapatkan cloth? Okay, sebelum tu kita patahkan, kita tebang pokok dulu. Sekejap lagi kita baca ni, cara nak dapatkan cloth. Okay, dia tak boleh search ya. Kalau kita boleh search, at least kita boleh tahulah cara nak dapatkan cloth. So sekarang ni kita hanya perlu teka sendiri macam mana kita nak dapatkan cloth. Adakah ada pokok yang kita boleh buat? Okay, basically setakat ni tak ada. 3 ni apa ya? Leaf, okay, wood. Oh, okay. Tab. Stick, crafting table, sand, watermelon, honey bread, bush sampling, alder sampling. Okay. Nampaknya kita tak ada apa-apa rumah. Maknanya game ni tak perlukan tidur maybe. Survival guide. Semua kita dah buat. Semua kita dah pernah buat. Jadi, okay, mungkin kat sini. Okay, cloth. Cotton. Sekarang ni kita nak dapatkan cotton. Okay, mana kita nak dapatkan cotton? Ni berries. Hari pun dah makin gelap. Ni ke? Okay, kita dah dapat cotton. Okay. So, alang-alang tu kita tanam cotton juga. Yang ni berry seed kita tanam sini. Kali ni kita siram. Malam-malam ya kita siram. Sangat gelap ya. Nasib baik game ni kita tak perlukan tidur lagi. Setakat ni dia tak kata kita perlu tidur. Tapi sekarang ni memang betul-betul gelap. Aduh, boleh tak? Okay, campfire. Kita kena stick. Mana nak dapatkan stick ya? Kalau patahkan pokok dapat stick tak? Sangat gelap ya. Nasib baik tak ada apa-apa yang macam enemy, I mean musuh. Okay, so kita kena batang pokok macam tu ya. Macam bush macam ni. Ni yang bush ni kita boleh dapatkan stick. Oh, tu leaf je. Okay, sorry, my bad. Maybe yang ni. Okay, dapat stick 1 je. Dah berapa dah stick kita? Cukup tak nak buat? Okay, dah cukup. So kita tak sini dekat ni lah, area ni lah bagi terang kan. Okay. Alright, so basically kita berjaya menghidupkan api. Okay, sekarang ni research table. Okay, kita buat cloth dulu. Craft. Kita berjaya buat research table. Craft. Okay, selesai.
So samalah, sini dah ada ni, kita buatlah tepi ni. Okay, nice. Craft and place rain collector. Okay, ni rain collector. Research. Okay, kita dah unlock. So dah unlock, kita boleh buat dekat craft table. Rain collector. Wood 3, stick lagi 5. Okay, kita pecahkan ni. Okay, jadi kita kena cari stick. Wah, terlalu haus ya. Jadi kita makan something sikit. Okay, dah makan something. Kita beri sikit. Uish. Oh, hujan. Patutlah api tak ada. Sebab hujan ke, geng? Oh, hidupkan api. And then dia mati ya. Sebabkan hujan. Okay, sekejap lagi dia mati balik. Tapi tak apa. Dah mati balik. Okay, sekarang ni kita perlu craft rain collector. So kita kena cari stick lagi. Tak perlu lari dah kan. Dah malam-malam ni tak nampak juga. Okay, kita dapatkan something. Okay, alamak, banyak leaf je lah. Leaf lagi. Mana stick ni malam-malam ni? Tak banyak ya stick. Habis dah ke? Ni bush. So nampak macam bush macam ni. Oh, leaf lagi. Pokok bukan. Masih tak cukup ya. Ni. Astaghfirullahalazim, berapa banyak kumpul leaf lah. Tu baru dapat 2. Okay, satu. Sudah dapat beberapa. Atas ni banyak sikit ya dia. Okay, let's go. Kita turun bawah. Patutnya kita kena follow tutorial ni ya. Sebab sekarang tengah hujan ni. Aduh, air pun dah semakin berkurangan. Harapnya mencukupi lah kita punya bahan ni. Rain collect. Okay, dah cukup. Okay, dah ada dekat tab rain collector. Leaf ni tinggal lah, buat apa simpan leaf banyak-banyak. Game ni memang santai betul lah. Lagi santai kawan. Sinilah. Okay, harapnya dapat lah dia mengumpulkan air. So air makin bertambah. Boleh nampak kat situ. Tapi gelap ni. Cuba hidupkan api lagi. Okay, air bertambah dah geng. Tu dia. Oh, boleh minum. Oh, okay, dah boleh minum. Sekejap. Boleh hancurkan. Macam tak sesuai lah dia dekat sini. Tak apalah, biarlah kat situ. Okay, craft a build hammer. Stick lagi. Banyak pakai stick ya game ni. So kita dapatkan batu ni. Okay, kita clearkan area kita ni dulu lah. Ni batu ni besar sangat. Kita cari batu kecil-kecil je dulu.
Okay, dah cukup ke? Belum. So stick, lagi satu stick kita perlukan. Atas ni ada tak? Kita cuba tengok atas ni kalau ada. Bush. No bush. Okay, di sana ada satu. Leaf saja. So dia ada warna ni macam warna hijau ni. Dia tak ada stick Dia yang kosong clear tu je yang ada stick. Macam kuning tu yang ada stick. Okay, kita dah dapat ni. Berry kita dah tumbuh. Ni kita punya pokok cotton. Sorry. Minta maaf kalau pronunciation cikgu tak betul. Boleh tegur. Okay, kita sambil-sambil belajar sebutan di sini. Ni kalau cikgu English dengar ni marah. Okay. Cotton salah ejaan cotton. Ada bunyi dia sedap kan. Cotton. Cotton. Ni apa ni? Dapat tak? Masih tak dapat warna hijau ni. So basically dah habis ke kita punya stick? Duhai. Macam dah habis je. Wah, kat situ macam ada satu ni lah. Kapal. Mungkin nanti kita dah berjaya buat. Okay, ni kita dapat satu stick. Alhamdulillah. Melari sikit dah tak sabar lah. Game ni terlalu santai Terlalu santai kawan. Okay, tengok kat sini. Build hammer, kita craft. Okay, kita dah berjaya craft hammer. Build and place a bed. Plant a tree. Okay, so kita buat tempat tidur dan kita open build menu. Okay. So basically kita dah boleh buat rumah tapi memerlukan kayu yang sangat banyak. Okay, jadi sebelum kita buat tu, apa kata kita buat X dulu. Okay, sebab nanti saya percaya dia akan rosak dan jahanam. Okay, sekarang ni kita perlukan stick lagi. Another stick. Tapi nampak gayanya macam dah habis kita punya bush lah. Ke daripada pokok? Daripada ni, jap. Kayu. Ingatkan daripada kayu kita boleh jadikan dia stick Tak Sekejap kita tengok dulu. Boleh lah. Astaghfirullahaladzim. Buat. Habiskan terus kayu semua. Okay. Stone. Okay, kita dapatkan stone. Ni apa ni? Okay, ni batu kecil. Boleh ambil. Okay, dapat clay. Okay, basically kita dapat clay juga. Tab. So kita boleh buat another X. Okay, kita dah ada 2 X. Basically kita dah ada 2 X. Kita tak apalah. Okay, durability dia 200. Okay, so dia ada durability tapi tak tahulah sejauh mana boleh bertahan. Okay, mari kita buat banyak-banyak pokok kita patahkan. Okay, kalau korang perasan, setiap kali kita potong pokok ni, kelaparan dan juga air makin berkurang. Tu nampak kat kiri hujung bawah tu. Dia semakin berkurang lah. So efek lah bila kita buat kerja, makin penat. Okay, X ni akan jahanam sikit lagi. Nampak tu, dia dah sampai limit. So basically semua perkara ada limit. Tidak segala-galanya indah belaka. So sekarang ni sini dah lapang seperti yang saya rancang.
Okay. Habiskan terus ni hammer ni. Hammer pula. X kapak. Betul kan ya? X bahasa Melayu panggilnya kapak. Dah lama dah kita dah susah nak nampak kapak ni ya, sebabnya kita dah tak guna kapak. Okay. Okay, mungkin kita mula dengan foundation dulu. Okay, so rumah ni biasanya kita nak buat sebelah tepi air. Kat sini lah sepatutnya. Okay. Foundation. Okay, so foundation, mula dengan foundation. Change height T. Okay, so kita boleh setinggi mana pun ya. Tinggi mana boleh? Oh, tinggi sangat pun boleh adakah game ni akan ada banjir? Kalau ada banjir akan kacau Kita cuba buat rendah dulu Okay, so kalau kita rapat sangat dengan air, nanti kita tak boleh upgrade renovation rumah kita. Apa kata kita buat sedikit tengah lah. Okay, kat situ kita punya progress. Sini kita punya progress job. Ni kita punya farming. So kita buat area sini lah Okay, rasa sini dah okay lah. Bismillah. Okay, selesai terus. Adakah kita perlu besar ataupun cukup seadanya? Okay, kita cuba buat 4 lah. Okay, nice. Window, door, wall. Okay, so wall. Kita buat wall kat sini satu. Okay, pintu kita nak... Okay, buka pintu belah sini Mana pintu? Okay, sini ada door, window. Ni tak payah. Okay, perlu ke pintu? Perlulah kan. Okay, dah nampak sedikit bentuk rumah tu. Okay, tingkap. Oh, perlukan gelas. So, kita tak ada gelas. Jadi, kita biar dulu. Kita tutup saja. Okay, dah siap. Roof Okay, so ni upper floor. Adakah kita boleh masuk? Okay, kita boleh masuk. Okay, kita dah tak hujan kat sini. Cantik di situ. Okay, sekarang kita buat bumbung. Simple je, kita buat yang ni lah. Sekejap, kita masuk. Oh, tak nampak Macam mana nak buat job ni? Boleh lompat? Okay, boleh lompat. Okay, bumbung tadi macam mana? Tak sampai ni. Roof and face. Okay, adakah belah tepi ni? Okay, ni untuk ni, sini. Macam mana kita nak... Okay, wooden pillar. Macam mana kita nak ni Okay, adakah kita perlu vanishkan ni? Demolishkan ni? Allah, apa kita buat? Oh, okay. Tapi kita dah buat tadi tu. Okay lah, I think biar je lah. Macam mana kita nak demolish kan? Okay, so boleh demolish Sekejap, kita demolish yang ni. Sebabnya kita tak nampak kita punya bumbung ni. Okay. Okay, ni tingkat 2 upper roof. Kita boleh buat tangga nanti. Oh, sepatutnya kita buat tangga lah untuk naik. Tapi nanti budget wood akan bertambah. So, akan datang mungkin kita boleh upgrade dulu. So, buat masa ni kita simple dululah. Okay, ni roof L shape, X shape. Okay, dia ada banyak design, tapi semuanya hanya 2 je sebenarnya.
yang diperlukan. Pokok yang diperlukan, batang wood yang diperlukan 2 je. U shape. Okay. So kalau kita sini, ini, 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 dia jadi macam ni. Okay, dia jadi macam tu. Apa keburuk sangat ni? Patutnya sini pula. Oh, kita kena rotate lah sendiri Allah, kena rotate sendiri lah geng. Salah lah cara. Okay, yang belah sini betul dah. Yang belah sini U shape. Okay. Sekejap. Susah juga ya sebab kita tak ada tangga. Yang ni betul ke? Weh, pening aku tengok. Allahu Akbar. Salah lagi geng. Salah lagi. Ini ke? Ini terbuka. Okay, so yang ni. Okay, berjaya akhirnya. Finally. Okay, dah cantik. Nice. Nampak nice. Kedek dah nice dah. Siap ada pintu semua. Okay, sekarang ni place a bed. Okay, so kita kena place a bed. Ini satu bed tak ada bed. Oh, kita kena research. Astaghfirullahaladzim. Kena research. Okay, so kita dapatkan cloth. Bath. Mana tadi? Research. Okay, kita dah ada bath. Cloth. Cotton. Kita boleh harvest dah. Okay, dah boleh harvest. Sementara tu kita tanam lagi cotton. Okay, dah selesai. Kita dah dapat cloth, perlukan satu lagi. Cloth, perlukan satu lagi. Okay, kita dah boleh buat bed. Alright, kita dah ada bed. Okay, so bed ni kita letak dalam rumah. Muat ke? Kecil juga ya. Okay, muat-muat je geng. Memang betul-betul kecil lah rumah ni. Betul-betul betul-betul ada katil je geng. Ngam-ngam je Aduh, okey lah, kita ada tempat tidur at least kan. Set spawn. You can only sleep at night. Okay, kita boleh tidur. Okay, you will respawn here. Okay, so kita akan respawn kat sini lah kalau mati ataupun kalau sakit. Okay, sekarang ni pun tengah tak ada tenaga. Makan dulu banyak-banyak sikit. Hari esok masih panjang. Okay, plant a tree. Okay, plant a tree. Kenapa dia suruh yang sama plant a tree. Ni ke? Sekejap, kita cuba. Oh, tak boleh. Oh, kat sini tak boleh. Kalau biji kita kena korek pakai cangkul. Yang ni tak perlu. Jadi kita hanya perlu ni saja. Okay, kita cubalah buat pokok di area rumah-rumah kita ni. Too close to another tree. Okay, so kita tak boleh rapat sangat. Okay, sini. Ini. Situ.
Okay, moga dia tumbuh dengan sihatnya. Okay, siap semua. Okay, kita perlukan air I think untuk siram dia. Yalah, kalau tak macam mana mau hidup. Kalau hujan lagi, Alhamdulillah. So kita tak perlu siram. Pokok-pokok sini pun kita dah boleh gather dah sebenarnya. Kita gather semua. Ni kita tak siram ya. Allah, lupa lah. Sebab semalam hujan. Okay, so kita dah ada sampling berries. Tanam je. Okay, 1, 2, 3, 4 juga. Open key item overview in the inventory. Okay, tab key item. Okay, kat sini tak ada tak ada bagi tahu apa-apa. So selesai, habis tutorial. Dah selesai. Jadi kita boleh teruskan lah game ni untuk next punya mission lah. So apa mission dia? Kita teruskan dulu Okay, kalau tengok dekat sini, kita dah selesaikan. Kita dah ada air minum. Kita boleh minum. Kita dah ada research table, craft table. Kita ada buku inventory kat situ. Pokok-pokok, tanaman kita. Dan kita ada juga rumah kita. Okay, selesai. Itu sahaja dalam episod 1 hari ni. Jadi kalau berminat dengan episod 1, like, comment and share untuk episod yang kedua. Sekian, Assalamualaikum. Bye-bye.